Pada hari Isnin, 2 September 2019, bot selam kapal motor Conception dilanda api di luar pantai California, meragut nyawa 34 orang yang terperangkap di katil mereka. Truth Aquatics ialah sebuah syarikat yang berpusat di Santa Barbara, California, diasaskan pada tahun 1974 dan dimiliki oleh Glenn Fritzler. Syarikat ini merupakan pengendali yang terkenal dan bereputasi baik dalam dunia selam scuba, menawarkan pengembaraan selam rekreasi dan snorkeling di sekitar Kepulauan Channel di luar pantai California. Di Taman Negara Kepulauan Channel, penumpang boleh melakukan aktiviti selam scuba, berkayak, papan dayung, memerhati ikan paus, memancing dan berenang. Pada Ogos 2019, sekumpulan 33 penumpang dijadualkan berlepas dari Santa Barbara pada 31 Ogos jam 04.00 dan kembali pada 2 September. Oleh kerana mereka akan berlepas awal pagi, para penumpang diberi pilihan untuk bermalam di atas kapal pada malam 31 Ogos. Kapal mereka untuk perjalanan ini ialah kapal motor Conception. Conception ialah kapal penginapan sepanjang 23 meter yang dibina di Long Beach, California dan dilancarkan pada tahun 1981. Ia direka dan dibina khusus untuk membawa penumpang dalam perjalanan semalaman di sekitar Kepulauan Channel. Peraturan persekutuan dan antarabangsa mewajibkan kapal yang melebihi saiz tertentu dibina menggunakan bahan tahan api. Kapal-kapal ini juga perlu dilengkapi dengan sistem pemercik kebakaran dan pengesan asap yang disambungkan kepada sistem elektronik kapal atau dihubungkan ke anjungan. Memandangkan usia dan saiz kapal tersebut, Conception yang kurang daripada 100 tan kasa dan mempunyai kurang daripada 49 tempat tidur tidak tertakluk kepada peraturan-peraturan tersebut. Ia dibina daripada kayu yang dilapisi dengan gentian kaca yang dibenarkan oleh peraturan yang kali terakhir dikemaskini pada tahun 1978. Pemeriksaan pengawal pantai yang paling terkini pada Ogos 2018 dan Februari 2019 tidak menunjukkan sebarang pelanggaran yang ketara. Sijil pemeriksaan kapal itu membenarkan kapasiti maksimum 103 orang untuk kru dan 99 penumpang. Kapal itu direka dengan 3 dek. Dek atas terdiri daripada rumah kemudi, tempat tinggal kru dan kawasan santai di dek matahari. Dek utama yang terletak betul-betul di bawah dek atas termasuk sebuah kabin besar. Kabin ini terdiri daripada dapur di bahagian hadapan kabin, di mana kru menyediakan makanan dan sebuah salon di bahagian belakang dengan tempat duduk untuk makan. Salon itu diakses dari buritan melalui sebuah lorong yang dipenuhi dengan bilik air. Di dek bawah, sehingga 46 orang boleh tidur di 13 katil 2 tingkat dan 20 katil 1 tingkat dengan 1 katil dikhaskan untuk kru. Dek bawah juga terdiri daripada kawasan pancuran mandi, loker sau, bilik enjin dan lazaret yang merupakan ruang simpanan untuk peralatan yang diperlukan di bilik enjin. Baki tempat tidur kru terletak 2 dek di atas, di bahagian belakang rumah, kemudi di dek atas. Jika anda berada di kawasan tempat tidur, terdapat 2 cara untuk keluar. Anda boleh naik tangga berpilin dan melalui salon untuk keluar melalui pintu di belakang, atau anda boleh memanjat tangga melalui lubang kecemasan berukuran 22 inci yang juga membawa anda ke salon dan keluar melalui pintu yang sama di belakang. Pada petang 30 Ogos 2019, para penumpang mula menaiki Conception sebagai persediaan untuk berlepas awal pada keesokan paginya. Mereka menaiki kapal melalui dek utama dan menuju ke kawasan katil bertingkat di mana setiap seorang diberikan katil masing-masing. Ini akan menjadi katil mereka sepanjang pelayaran tersebut. 6 orang anak kapal mengendalikan kapal dan mengawasi pelayaran. Kapten Jerry Boylan, Ketua Mualim Cullen Molitor, Kelasi pertama Milton French, Kelasi kedua Ellie Kurtz, Pembantu dapur pertama Ryan Sims dan Pembantu dapur kedua Mike Coles. Ketua Mualim Cullen Molitor adalah orang pertama yang tiba menaiki Conception sekitar jam 2200 dan disertai oleh Pembantu dapur Sims dan Coles sekitar jam 2300. Kelasi Milton French dan Ali Kurtz serta Kapten Jerry Boylan tiba sekitar jam 0300 pada pagi 31 Ogos untuk membuat persiapan dan berlepas 1 jam kemudian. Semua ahli kru akan tidur di bilik kru di dek atas Conception kecuali Kelasi Kurtz
yang akan tidur bersama penumpang di bilik tidur bertingkat. Selepas memeriksa kapal dan peralatan, mereka berlepas dari pelabuhan Santa Barbara pada jam 04.04. Conception akan membuat beberapa hentian di sekitar Pulau Santa Cruz, pulau terbesar yang membentuk Taman Negara Kepulauan Channel. Pada jam 08.30, Conception tiba di hentian pertamanya, Albert's Anchorage, sebuah tapak selaman di sebelah selatan Pulau Santa Cruz. Tempat ini terletak berhampiran dengan pulau dan memberikan perlindungan kepada penyelam amatur daripada angin kencang di kawasan tersebut. Selepas menurunkan sauh di Albert's Anchorage, para penumpang berkumpul di ruang tamu untuk bersarapan dan mendengar taklimat keselamatan oleh kelasi pertama Milton French. Taklimat keselamatan merangkumi maklumat tentang di mana untuk mencari jaket keselamatan, tempat berkumpul semasa kecemasan dan cara melarikan diri dari ruang tamu serta bilik tidur. Semasa taklimat keselamatan, salah seorang penumpang pingsan. Selepas penumpang itu sedar semula, French meneruskan taklimat tersebut. 2 hari berikutnya berjalan lancar. Pada malam 1 September, para penumpang pergi menyelam malam di Quail Rock di sebelah barat laut Pulau Santa Cruz. Sementara para penumpang menikmati selaman malam, pembantu dapur Coles menghidupkan pendingin hawa di bilik tidur supaya bilik itu sejuk untuk para tetamu apabila mereka masuk tidur. Selepas selaman malam, Conception bergerak ke Platts Harbour di mana ia akan berlabuh untuk malam itu. Ketika para tetamu sedang bersiap untuk tidur, ramai antara mereka menyambungkan telefon, kamera, komputer riba dan tablet mereka ke pengecas. Dengan begitu banyak peranti dipasang serentak, tidak cukup soket untuk semua tetamu. Pembantu dapur Sims menyambungkan telefonnya ke pengecas dan melihat percikan kecil di soket itu. Menjelang tengah malam, semua anak kapal sedang tidur. Walaupun undang-undang mewajibkan seorang anak kapal untuk meronda sepanjang malam apabila penumpang berada di atas kapal. Tetapi anak kapal sebenarnya tidak pernah melakukannya. Menjelang pagi 2 September, pada pukul 1.30, pembantu dapur Coles terjaga dari tidur. Dia tidur di bilik anak kapal di dek atas. Daripada kembali tidur, Coles menuju ke dapur untuk membasuh pinggan mangkuk. Tiada sesiapa lagi yang terjaga dan tiada apa-apa yang luar biasa berlaku. Sejam kemudian, pada pukul 02.30, Coles kembali ke katilnya. Tidak lama selepas dia kembali ke katilnya, Coles terjaga sekali lagi. Ada sesuatu yang tidak kena. Coles terdengar bunyi seperti seseorang jatuh, diikuti dengan suara orang menjerit. Dia bangun dari katil untuk memeriksa keadaan itu. Semasa dia melihat keluar dari pintu ke arah dek utama, dia melihat cahaya kuning. Dia serta-merta tahu apa itu dan menjerit, "Api! Api!" untuk mengejutkan 4 lagi anak kapal yang sedang tidur berdekatan. Mereka boleh mendengar api berkeriut dan meletup. Coles menuju ke tangga yang membawa turun ke dek utama. Tetapi laluan ke bawah sudah dihalang oleh api. Sebaliknya, dia memanjat pagar sisi kiri kapal dan terjun ke dek utama di bawah. Dia berlari ke pintu belakang ruang duduk utama, berharap dapat mencapai alat pemadam api yang disimpan di dalam ruang duduk utama. Tetapi seluruh ruang duduk utama itu sudah terbakar. Tiada jalan masuk atau keluar. Coles melihat laluan pencemasan ke ruang tidur juga sedang terbakar dan siling gentian kaca salon itu sedang cair dan menitis ke lantai. 34 orang terperangkap di bilik tidur di bawah. Sementara itu, 2 anak kapal, Molitor dan French, juga telah turun ke dek utama. Mereka mengelilingi salung itu mencari jalan masuk. Pembantu dapur Sims pergi menyertai mereka, melompat turun dari pagar ke dek utama, seperti yang dilakukan oleh lelaki-lelaki lain. Sims mendarat dengan teruk, patah kaki kirinya di 3 tempat dan mengalami kecederaan serius pada belakang dan lehernya. French Cuba membuka satu-satunya tingkap di ruang tamu, tetapi ia hanya boleh dibuka dari dalam dan dia tidak dapat membukanya dari luar. Tingkap itu terasa hangat dan ruang tamu mula dipenuhi dengan asap hitam. Sementara kru cuba menyelamatkan 34 orang yang terperangkap di bilik tidur, Kapten Boylan berada di rumah kemudi di dek atas membuat panggilan kecemasan. Pada pukul 3.14, panggilan kecemasan dihantar. Jumpa lagi. Saya tak boleh bernafas. 3928. Asap memenuhi rumah kemudi, memaksa kapten keluar.
Dia melompat dari sisi kanan dek atas ke dalam air di bawah. 4 lagi anak kapal masih berada di dek utama. Franz memanggil Boylan untuk mendapatkan kapak api di rumah kemudi. Boylan sudah pun terjun ke laut untuk melarikan diri dari asap dan api. Timbalan Kapten, Cullen Molitor, menganggap kapten telah terbakar akibat api dan terjun ke dalam air untuk memeriksa keadaannya. French masih cuba mencari jalan masuk ke ruang tidur. Tetapi kemanapun dia cuba masuk, ada asap dan api. Boylan memanggil 3 anak kapal di atas dek supaya terjun ke dalam air dan mereka pun melakukannya. Tidak lama kemudian, Molitor menyedari bahawa kapten tidak cedera dan dia naik semula ke atas Conception, terdesak untuk cuba menyelamatkan para penumpang. Tetapi seluruh rumah dek sedang terbakar. Dia memutuskan untuk menurunkan bot kecil dan mencari mana-mana mangsa yang terselamat. French kembali ke atas kapal dan membantunya menurunkan bot kecil itu. Kemudian dia cuba sekali lagi untuk mencari jalan membantu para penumpang. Molitor mengambil kapten ke dalam bot kecil itu. Franz sedar bahawa ia sudah tidak ada harapan. Dia menaiki bot kecil itu dan mereka bertiga mengambil 2 lagi anak kapal yang tinggal. Grape Escape adalah sebuah lagi kapal yang berlabuh di Platts Harbour pada masa yang sama. Para penumpang di atas kapal sedang tidur. Pada pukul 3.29, 5 orang anak kapal di dalam bot kecil itu bergerak ke arah mereka dan mengetuk lambung kapal untuk mengejutkan mereka. Pemilik Grape Escape terjaga dan melihat Conception terbakar dari haluan hingga ke buritan. Ia sudah musnah sepenuhnya. Dan saya rasa, ya Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Ia ada satu perasaan yang sangat putus asa dan tidak berdaya untuk melihat bot itu terbakar. Boylan dan Molitor terus membuat panggilan radio kepada pengawal pantai dari Grape Escape, sementara Coase dan French membantu Smith dengan kecederaannya. Pengawal pantai telah cuba menghubungi Conception sejak panggilan kecemasan awal Boylan, tetapi tidak dapat menghubungi sesiapa pun. Semua anak kapal telah meninggalkan kapal tersebut. Pada jam 03.22, Pusat Arahan Sektor di San Pedro menganggarkan lokasi Conception dari siaran terakhir sistem pengenalan automatiknya dan mengeluarkan siaran maklumat marin segera. Pasukan penyelamat kecemasan dari pengawal pantai, Jabatan Bomba Daerah Ventura dan Santa Barbara bersama sebuah syarikat swasta, bot tunda US Ventura, bergegas ke lokasi kejadian. Sebuah helikopter penyelamat berlepas dari pangkalan tentera laut daerah Ventura untuk menilai situasi. Sementara Boylan menerangkan situasi kepada pengawal pantai melalui radio. Molitor dan French membawa bot kecil kembali ke Conception untuk mencari mangsa yang terselamat. Mereka tidak menemui sesiapa. Kapal tindak balas pertama pengawal pantai tiba di lokasi pada jam 04.27. Kira-kira 2 jam selepas Coles menemui kebakaran dan sejam 15 minit selepas panggilan kecemasan pertama Kapten. Mereka mendapati Conception diselubungi api. Kapal pengawal pantai tidak mempunyai peralatan memadam kebakaran yang cukup kuat untuk memadam kebakaran sebesar itu. Sebuah bot ondaan pelabuhan pengawal pantai yang lebih lengkap tiba pada jam 04.55 dan mula memadamkan kebakaran itu. Tetapi ia menghadapi kesukaran untuk mendekati kawasan air cetek tempat Conception berlabuh. Pada jam 05.23, sebuah bot tunda awam yang berdekatan menarik bangkai terbakar Conception ke perairan yang lebih dalam, di mana kapal pengawal pantai boleh memadamkan api dengan betul. Apabila api berjaya dipadamkan, api telah membakar lubang-lubang besar hingga menembusi badan kapal. Sebelum pasukan penyelamat sempat memasuki kapal tersebut, ia tenggelam dan terbalik di dasar laut. Tiada yang terselamat. Pada hari Isnin 2 September, penyelam berjaya mengangkat 25 mayat, 9 orang masih hilang. Menjelang hari Rabu, 4 September, semua mayat yang hilang kecuali 1 telah berjaya diangkat. Walaupun terdapat usaha sekitar 80 penyelam dari 6 agensi berbeza yang mencari di kawasan itu, termasuk anggota FBI. Mayat terakhir ditemui dan diangkat oleh penyelam dari pejabat Sheriff Daerah Santa Barbara pada hari Rabu 11 September. Koroner Santa Barbara menjalankan pemeriksaan ke atas semua 34 mangsa. Beliau membuat kesimpulan bahawa kesemua mereka meninggal dunia akibat terhidu asap. Siasatan terhadap insiden itu bermula sebelum semua mayat berjaya dikeluarkan dari air. Pada 7 September, Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bahan Letupan memulakan siasatan mereka terhadap punca kebakaran itu. Mereka meramalkan bahawa kebakaran bermula di bahagian belakang salon
Tetapi kapal itu terlalu rosak sehingga mereka tidak dapat menentukan punca sebenar dengan yakin. Punca yang paling mungkin ialah kebakaran elektrik. Sistem elektrik kapal itu sudah lama dan dibebankan melebihi had oleh penghawa dingin, serta sejumlah besar peranti mudah alih yang dicas serentak. Apabila Conception dilancarkan pada tahun 1981, peranti elektronik mudah alih tidak sebanyak seperti hari ini. Pada hari Isnin 9 September, satu siasatan jenayah persekutuan bersama dimulakan dengan menumpukan kepada rekod daripada Truth Aquatics. Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan mendapati beberapa kekurangan dalam rekod Truth Aquatics dan bahawa kru Conception turut menyumbang kepada bencana itu. Mereka percaya punca kemungkinan insiden itu adalah kegagalan Truth Aquatics untuk menyediakan pengawasan yang berkesan terhadap kapal dan operasi kru. Truth Aquatics gagal memastikan terdapat seorang petugas jaga malam yang meronda kapal sepanjang malam, walaupun ia diwajibkan oleh undang-undang. Penabaian ini membolehkan api membesar tanpa dikesan di salun. Terdapat juga kekurangan pengesan asap. Conception memang mempunyai beberapa pengesan asap tetapi tidak di salun. Faktor yang menyumbang kepada kehilangan nyawa yang tinggi ialah susunan laluan keluar yang tidak mencukupi dari bilik tidur bertingkat. Kedua-dua laluan keluar menuju ke salun di mana api sedang marak. Banyak saman telah difailkan akibat insiden tersebut dan satu siasatan jenayah telah dibuka. Tetapi bukanlah saudara mara mangsa ataupun ahli kru yang terselamat yang memfailkan saman pertama. Sebaliknya, pemilik Truth Aquatics, Glenn Fritzler. Hanya 3 hari selepas insiden itu pada hari Jumaat, 5 September, Fritzler memfailkan saman yang bertujuan untuk mengehadkan liability syarikat kepada nilai kapal mereka Conception selepas ia tenggelam. Akta Had Liability adalah undang-undang maritim dari tahun 1851 yang mengehadkan liability pemilik kepada nilai kapal tersebut. Pada hari Khamis, 12 September 2019, pembantu dapur pertama Ryan Sims memfailkan saman terhadap Truth Aquatics. Dia menegaskan bahawa kru tidak menerima latihan yang sewajarnya dan bahawa Conception tidak dilengkapi dengan peralatan kecemasan yang mencukupi. Menjelang Disember 2023, 22 keluarga mangsa telah memfailkan saman terhadap Truth Aquatics. Kes-kes ini masih berjalan. Truth Aquatics tidak lagi beroperasi. Pada musim panas 2020, Kapten Jerry Boylan menjadi tumpuan siasatan jenayah persekutuan. Pada Disember 2020, beliau didakwa di hadapan juri atas 34 pertuduhan bunuh tanpa niat oleh klasi, kematian akibat salah laku atau kecuaian di atas kapal. Jerry mengaku tidak bersalah dan sedang menunggu perbicaraan. Pada tahun 2021, keluarga mangsa juga menyaman pengawal pantai kerana gagal menguatkuasakan peraturan yang menyebabkan kebakaran dan kematian di atas kapal Conception. Pada 2 September 2019, 34 orang kehilangan nyawa di atas kapal Conception dan keluarga mereka masih meneruskan saman kematian salah.